inilah punca kenapa kompresor ni rosak. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi satu punca kompresor rosak. Kat tangan saya ni ada satu kompresor Nissan Almera. Apa jadi kat kompresor ni, dia berbunyi. Tapi dalam dia ni, minyak ada. Tapi dia bunyi bising. Bila saya cek, bacaan high pressure dia terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Bila bacaan high pressure terlalu tinggi, dalam sistem ni panas. Bila dalam sistem panas, dalam kompresor ni makan. Sekarang ni saya nak tunjuk kenapa bacaan high pressure terlalu tinggi. Ni saya nak tunjuk ni, nampak tak? Keadaan kondenser dia ni, zoom sikit. Inilah punca kenapa kompresor ni rosak. Kondenser ni dah kemek. Bila dia kemek ni, nampak 2-3 tempat ni. Bila kondenser ni kemek, dia sumbat. Bila sumbat, bacaan high pressure terlalu tinggi, sistem dalam ni panas. Bila panas, lama-lama dalam kompresor pun panas. Bila dalam kompresor ni panas, walaupun ada minyak, dia makan lah. Anda cuba perhatikan, kalau kondenser anda ada kemek macam ni, kalau aircon kurang sejuk, tolonglah pergi cek cepat-cepat. Tengok bacaan high pressure. Kalau ada bacaan high pressure tu tinggi, tolong tukarlah kondenser ni. Sebab apa? Anda tukarlah kompresor berapa kali pun, kompresor tu tak akan tahan lama dan kompresor tu boleh cepat rosak. Sebab punca dia ni tak settle lagi. So, kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Easy Motorsport Sunway Ipoh. Kami cek untuk anda. Saya dapat hari ini set.